Tuan-tuan, dekat apa ni? Sudah ya. Ini nama ikan lampam ilo-ilo. Kopnya okey tak? Mantap. Nah, yang belakang yang silau-silau sikit tu. Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera. Salam sepemancingan. Okay, ini kita mancing ya. 31 hari bulan, hujung tahun. Kita tengoklah macam mana. Dah sampai dekat tempat pot biasa. Dekat kebun Sungai Pak Jabit, Along Gajah. Okay, Inai pakai umpan rare sikit. Inai try pakai anak apa? Anak tebuan. Tengok macam mana kan. Tak pernah pakai ni, baru first time saya hidup nak pakai anak tebuan buat umpan. Okay, tunggu kat spot lah. Penat lah, pelan-pelan. Okay, tunggu kat spot. Air okay. Air cantik. Okay, tunggu kat spot. Bye-bye. Okay guys, dah sampai dekat spot. Ni sungai. Spot biasa saya main sini lah, kat Along Gajah ni. Okay, jadi nak set up dulu. Okay, kalau video ni kena di hati korang, jangan lupa like, share, subscribe ke, follow. Bantu-bantu kan. Ke apa, seronok-seronok je saya saja kan. Okay, saya nak setting dulu. Apa-apa ni Kang, saya update. Alright guys. Ini pakai umpan rare sikit lah. Umpan yang tak pernah saya pakai kan. Buat tu, anak tebuan. Okay, anak tebuan yang dah direbus. Ikut orang lama-lama cakap, rebus dulu, kita try lah rebus, tengok macam mana kan. Dia jadi kenyal-kenyal lah. Dia kenyal-kenyal. Jadi saya nak try umpan ni, umpan yang tak pernah try ni. Tengok macam mana. Kok dapat yang bagak-bagak ke apa kan. Kita setting lah. Okay. Simple ya, pakai ni perambut saya 12 tak silap ni. Perambut 12, mata saiz 12. Marusigo saya buat jenis dua macam ni kan. Macam main kolam pula kan. Mancing ya, asal boleh. Tengok macam mana. Kita try tengok. Wih, keluar kepala Macam ni ke pasang dia? Entah, balun je lah. Okay, ya, ni pun satu lagi. Balun. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita try. Nak setup pancing kedua. Okay guys. Lagi sebatang ni kita pakai sawit lah. Tengok perbezaan dia. Nak sawit ke nak apa ke. Hancur lah pakai dia ni. Hancur. Tak lekat.
Aduh. Pancing ini nih. Mancing beruk. Tali di atas pokok. Tali di atas pokok. Patut dia tali tak lekat. Tali dia dekat cabang atas tu. Apa betul. Biar ikan tarik. Biar ikan tarik kan baru kita setting balik kan. Okay guys. Pindah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pindah dekat pokok keladi lah. Tempatnya seram sikit masuk ni. Tengok tempat dia. Masuk jalan hutan. Masuk jalan hutan sikit. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Masuk nak mancing. Alright guys, pancing kena tarik off camera. Tak tahulah ada lagi tak ni. Jauh. Ya. Oh, ada. Ada. Sekejap. Setting dulu. Ni pakai perut ayam ni. Perut ayam jumpa perut ayam terkapung. Tengoklah yang sangkut sudah. Alhamdulillah. Baung guys. Baung. Baung.
Pakai purut ayam, mana jumpa purut ayam hanyut dalam air tadi. Ambil, dapat seekor. Alhamdulillah. Kita pergi ke sana. Tidakkah handphone ni terkajun lagi kang? Alright guys. Dapatlah seekor baung. Boleh lah. Saya buat lauk kan. Jumpa purut ayam tadi. Purut ayam tu terapung dalam air. Apa lagi? Terkejun dah ambil purut ayam tu. Cangkuk dapat seekor. Ikan ketiga. Yang lagi 2 ekor naik tadi tu. Tadi handphone jam. Kan? Makan handphone jam tadi. Biasalah handphone dah pernah masuk air kan. Dapat layan yang alhamdulillah. Dua-dua mata dia makan. Solid. Okey lah tu. Okey. Nah, bawa ada 3 ekor guys. Lampam 2 ekor. Baung tadi seekor. Pam. Alright guys. Ikan yang keempat, lampam yang ketiga. Pakai purut ayam. Alhamdulillah adalah purut ayam guys. Tengah hari tak nak sawit. Pakai purut ayam ah. Boleh lah. Saiz ni ah. Jatuh mak kau metup. Ya saiz. Boleh lah. Buat boring. Okey. Sedang karung. Ikan keempat. Bolehlah ada 4 ekor. 4 ekor baru. Lagi. Kita sambung mancing ya. Ini pakai mata gantung je. Tergantung pakai perut. Perut yang dijumpai. Dia tengah nak makan, kita bagi je lah. Dia ada makan. Dekat sungai ni baru first time ni pakai perut. Itu pun perut jumpa kan. Perut jumpa. Kita nak sawit, kita bagi dia perut. Jom sambung. Alright guys. Aku mudahkan kemas ni lah. Nak balik lah. Dah pukul 2 lebih lah. Ada 8 ekor. Jadilah. Okay. Nanti ada masa nanti repeat lagi. Sebelum bini beranak ni. Ya, apa-apa pun terima kasih lah. Yang mana menonton video sekejap ni. Mana yang berkenan. Yang mana yang baru singgah tu. Jemput-jemput lah like. Share. Subscribe ke. Okay. Terima kasih. Mana yang apa. Yang singgah tu terima kasih sebab menonton. Jasa baik anda hanya Tuhan saja yang mampu membalasnya. Okey. Total ini lagi lampam 3. Lampam 3, baung seekor. Aku nak kemar-kemar nak balik dah. Okey. Tunggu jap aku ambil ikan jap. Ambil ikan jap. Tunjuk. Okey guys. Total 4 ekor. Okey. Lampam ada, baung ada. Yang lain semua lampam lah. Okey, lampam 3 ekor. Jadi kita jumpa lagi di lain waktu dan masa.
Terima kasih kepada semua. Okay. Semoga korang sihat-sihat selalu dan sentiasa berada dalam keberkatannya. Okay. Terima kasih menonton. Jumpa lagi. Bye bye.